Okay, Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam channel YouTube aku. Kepada sesiapa yang baru jumpa channel ni, aku mohon korang tolong support channel aku. Aku minta tolong korang subscribe, like dan komen apa yang korang rasa korang nak komen, tapi jangan komen benda pelik-pelik lah. Okay, so aku nak balik kerja dan sekarang dah malam. Aku terpaksa balik malam sebab hujan lebat. So korang layanlah dulu video aku ni. Okay, ni first time aku buat video vlog waktu malam. Okay, apa-apa hal tu, kita baca doa dulu. Amin. Alright, jom, let's go. Selalu aku buat vlog waktu siang, tapi aku buat waktu malam. Macam biasa, kat depan aku ni ada Bentley 150S. Dan motor ni memang aku beli sendiri lah, tak ada pinjam-pinjam, memang sendiri beli. Aku ingatkan dekat sini waktu malam traffic clear, tak ada beza pun dengan waktu puncak. Ayah, aku rasa aku salah pakai helmet lah. Visor tu gelap semua, sampai aku tak boleh nak tutup visor. Yang mana tahulah ni jalan apa. Jalan kat sini teruk dia, boleh tahan tak nak apa benda lah. So untuk korang yang tak tahu, motor Bentley 150S ni adalah sebuah naked bike daripada Bentley yang berkongsi platform dengan RFS 150i. Enjin dia sama, tapi dia telah ditala balik lah, untuk memenuhi karakter naked bike tersebut. So ada banjir, hujan sikit ni, untuk ada kat korang yang motor ni sebenarnya sedap, cuma mungkin setengah orang dia tak suka sebab motor ni dia tak laju lah. Tapi overall motor ni sedap dipakai buat daily. Dan motor ni sangat agile, dan sangat nimble lah. So, walaupun dia tinggi, besar, body dah agak bulky, tapi sebab riding position dia tak beza jauh dengan Kapcai, so orang takkan ada masalah untuk adapt lah.
Tayar aku licin je sebenarnya ni. Aku pakai tayar cikai je ni. Sebab tu lah aku tak berani nak bawa laju dengan trafik macam ni kan. Apa benda lah. Aduh, kau nak menyelit pergi mana? Kau dah lah besar. Aduh, biar aku selit. Stres pula aku duduk belakang Serena. Silap gear pula. Aku dah masuk gear 2 tadi. Dah apa aku bebel aku tak tahu. So motor ni sebenarnya nimble je. Dia rasa tak jauh beza lah macam bawa Kapchai. Kau tengok ni kan. So kalau daripada segi penggunaan, selama aku pakai motor ni dekat 3 tahun dan mileage aku dah nak masuk 28,000 km, motor ni sebenarnya dia memenuhi keperluan dan kegunaan aku lah. Walaupun dia basic bike, dia tak ada quick shifter, dia tak ada slipper clutch, dia tak adalah fancy teknologi yang ada dekat motor-motor sekarang. Tapi bagi aku okey je. Sebab apa, most of the time aku tak perlukan benda tu. Kalau ada okey, kalau tak ada pun dia tak adalah sampai aku tak boleh nak bawa motor. Apa now seriau pula aku jalan licin-licin. So daripada segi ketahanan, motor ni sebenarnya kau nak pergi mana motor orang bawa Honda ni memang tak ada otak pun. Hujan lah pula. Aku redah je lah. Sejuk. Aku dah lah tak bawa raincoat ni. Jaket aku dah simpan dalam baju, dalam beg. Jaket aku dah simpan dalam beg. Raincoat aku tak bawa. Sejuk lah pula. Aku melalut lagi. Daripada segi ketahanan, selama aku pakai motor ni sebenarnya dia durable dan tahan je sebenarnya. Dia durable dan dia tahan lasak je dengan gaya aku bawa motor yang tak normal. Tak normal ni maksud aku ni jenis bawa motor agresif. So most of the time aku memang bawa motor agresif. So dengan keagresifan aku bawa motor ni still in a good condition. So senang cerita dia memang durable lah. Kalau korang pernah tengok video aku share pasal motor ni problem sebelum ni, ataupun di masa akan datang korang tengok aku banyak share problem pasal motor ni, sebenarnya bukan sebab motor ni tak bagus. Kalau korang nampak aku share aku buat video pasal problem motor ni, sebenarnya problem tu jadi dia lebih kepada cara aku bawa motor. Bukannya nak kata motor ni tak bagus. Yelah, motor ni buatan manusia, dia takkan perfect. Tapi cara bawa motor tu sebenarnya dia mengubah durability sesebuah motor tu. Nak bawa laju tu risau ni. Tayar licin.
siapa yang masih skeptikal dengan motor-motor yang macam ni, korang kena stay dekat channel aku, korang kena subscribe. Aku akan kongsikan pengalaman aku pakai motor ni dari masa ke semasa. Dan kenapa korang kena stay kat channel aku, sebab dalam media sosial tak banyak orang yang berkongsi dan orang yang review pasal motor ni. So tak ada reference yang solid untuk membuang keskeptikalan orang pada produk daripada brand-brand lain. Jadi somehow mungkinlah apa yang aku kongsi ni boleh sedikit sebanyak membantu orang membuat pilihan. Motor ni aku dah tukar banyak benda dah. Oi, sumpah sejuk siap. Hujan lah pula. Aduh. Layan je lah. Hujan pun hujan lah. Korang layan lah video vlog aku bawa motor tengah-tengah hujan ni. Orang-orang Malaysia ni, kalau kau perasan, orang bawa kereta memang tak ada common sense. Bagi signal 1-2 detik stop pancur. Siapa ajar siap. Sejuk. Sejuk. Bukan tak nak tutup visor. Masalahnya visor tu gelap gila. Aku tutup visor ni kan tak apa-apa. Tak expect pula nak hujan lebat macam ni. Kalau tak ke bawah helmet lagi satu.
motor ni minyak sumpah nikmat gila weh minyak dia. Kau tengok ni masih ada 2 bar lagi. Walau aku isi minyak minggu lepas ni. Minggu lepas aku isi minyak Rabu. Masih ada 2 bar lagi. Ini hari Jumaat. So dah seminggu lebih lah. Dan aku isi minyak tu bukan full tank pun. Aku isi minyak tu berapa liter je, 7 liter. Bunyi tak sedap langsung. Itulah lampu dia sebenarnya tak berapa terang kan, tapi boleh adjust lah, ada punya angle tu boleh je adjust angle dia sampai kita dapat keterangan yang kita nak tu berpuas hati lah. Kita dah nak sampai ke destinasi. Jadi aku habiskan video aku kat sini. Aku mohon supaya korang support channel aku ni, supaya aku dapat berkongsi video-video yang bermanfaat untuk pengguna-pengguna motor yang selain daripada brand jemput. Okay, so korang jangan lupa like, subscribe dan komen. Okay, kepada orang yang dah support, terima kasih aku ucapkan. Okay, Assalamualaikum. Jumpa di next video.